Pernah tak anda terfikir macam mana saintis tulis resepi untuk semua benda kat sekeliling kita ni? Hari ini kita akan pecahkan kod rahsia kimia, iaitu formula kimia. Cuba fikirkan sekejap. Semua benda, dari air yang kita minum sampai ke udara yang kita sedut, semuanya ada resepi unik. Hari ni kita akan belajar macam mana nak baca resepi-resepi ni. Okey, ini dia pelan tindakan kita. Mula-mula kita sentuh pasal bahasa rahsia kimia. Lepas tu kita tengok beza antara formula sebenar lawan yang paling ringkas. Kemudian kita siasat sikit macam mana nak cari formula sebenar tu. Seterusnya, kita masuk ke dunia sebatian ionik dan akhir sekali kita belajar seni penamaan sebatian. Jom kita mula. Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, bahasa rahsia kimia. Apa sebenarnya benda-benda asas yang ada dalam satu formula kimia tu? Okey, senang je sebenarnya. Formula kimia ni, dia guna huruf untuk wakilkan atom dan nombor kecil kat bawah tu atau subscript untuk kira berapa banyak atom tu. Contoh paling famous, H2O. H tu hidrogen, O tu oksigen. Nombor 2 kecil sebelah H tu maksudnya ada 2 atom hidrogen bagi setiap 1 atom oksigen. Simple kan? Jadi, apa beza antara unsur dengan sebatian ni? Macam ni. Unsur tu bahan yang paling asas. Cuma ada satu jenis atom je. Macam magnesium, Mg. Tapi, bila 2 atau lebih unsur yang berbeza bergabung secara kimia, macam 2 hidrogen dengan 1 oksigen, itulah yang kita panggil sebatian. Dan kebanyakan formula kimia yang kita jumpa, sebenarnya cerita pasal sebatian ni lah. Okey, asas dah faham. Sekarang jom kita gali lebih dalam sikit. Rupanya, ada 2 cara utama nak tulis formula ni. Dan setiap satu tu, dia cerita benda yang lain sikit. Yang pertama, formula molekul. Anggap je ni macam reset penuh. Dia tunjuk bilangan sebenar setiap atom dalam satu molekul. Tak ada diskaun, tak ada ringkasan, inilah dia yang betul-betul. Nah, lawannya pula formula empirik. Kalau tadi tu resepi penuh, yang ni pula macam rumusan atau resepi yang dah diringkaskan. Dia tak bagi tahu kita jumlah sebenar, tapi dia bagi tahu nisbah paling asas, paling ringkas antara atom-atom tu. Jom kita tengok contoh biar lagi jelas. Untuk air, H2O, formula molekul dengan empirik dia sama je sebab dah tak boleh nak ringkaskan lagi. Tapi, cuba tengok benzena. Formula molekul dia C6H6. Maksudnya 6 karbon, 6 hidrogen. Kalau kita ringkaskan nisbah dia, jadi 1:1 kan? Sebab itulah formula empirik dia cuma CH. Mesti kita tertanya-tanya kan, macam mana ahli kimia ni tahu semua benda ni? Macam mana diorang dapat formula-formula ni? Jawapannya semuanya bermula dalam makmal. Yang ni best, rupanya cara saintis buat kerja ni bergantung pada perangai kimia logam tu. Untuk logam yang ligat atau reaktif macam magnesium, senang je. Diorang panaskan, tengok macam mana dia bergabung dengan oksigen. Tapi, untuk logam yang lebih rileks macam kuprom, kena guna cara lain. Diorang kena halau oksigen tu keluar dulu untuk dapatkan nisbah yang betul. Jadi, bila dah siap semua eksperimen tu, ahli kimia akan dapat formula empirik. Ingat, yang nisbah paling ringkas tu. Lepas tu, dengan sikit lagi maklumat, diorang boleh guna satu nombor pendarab N ni untuk dapatkan formula molekul yang sebenar. Kiranya macam melengkapkan puzzle lah. Cari kepingan terakhir tu. Okey, tadi kita dah cakap pasal sebatian molekul. Sekarang, jom kita beralih ke satu lagi kumpulan besar yang ada peraturan khas dia sendiri, iaitu dunia sebatian ionik. Yang ni pula cerita dia pasal beri dan terima elektron. Bayangkan satu atom buang elektron, dia jadi bercas positif. Lepas tu, atom lain pula datang kutip elektron tu, dia jadi bercas negatif. Apa jadi bila positif jumpa negatif? Mestilah diorang melekat. Tarikan nilai yang membentuk ikatan ionik yang kuat. Nak tahu tak, ada satu trik senang gila nak tulis formula sebatian ionik ni. Nama dia kaedah silang. Senang je. Mula-mula kita tengok cas setiap ion. Macam zinc klorida ni, zinc cas dia 2+, klorida pula 1-. Lepas tu, kita ambil nombor cas tu dan kita silangkan dia jadi nombor subscript untuk ion pasangan dia. Jadi, 2 dari zinc pergi kat klorin dan 1 dari klorin pergi kat zinc. Hasilnya, ZnCl2. Kan senang? Okey, kita dah pandai tulis formula. Hebat! Tapi, macam mana pula kita nak sebut nama dia? Takkan nak cakap H2O je selalu kan? Jangan risau, ada seni dan peraturan dia juga.
Untuk banyak sebatian, nama dia sendiri dah bagi hint pasal formula. Ada 3 peraturan asas. Pertama, unsur yang lagi kiri dalam jadual berkala, sebut nama dia dulu. Kedua, untuk unsur yang kedua tu, tukar hujung nama dia jadi AIDA. Contohnya, oksigen jadi oksida. Dan ketiga, kita guna awalan khas untuk bagi tahu ada berapa banyak atom. Awalan ni lah kod rahsia dia. Mono maksudnya 1. Macam karbon monoksida, 1 oksigen. D pula maksudnya 2. Macam nitrogen dioksida, ada 2 oksigen. Kalau 3, 3. Bila dah hafal awalan ni, memang senang nak baca nama-nama kimia ni. Okey, ada satu lagi benda penting. Sesetengah logam ni, dia multi-talented sikit. Boleh ada cas yang berbeza-beza. Contohnya besi. Jadi, untuk elak keliru, kita letak nombor Roman dalam kurungan untuk bagi tahu cas dia. Sebab itulah, ferrum 2 oksida tu tak sama langsung dengan ferrum 3 oksida. Nombor Roman tu penting gila. Jadi, nampak tak? Formula kimia ni bukan setakat huruf dengan nombor je. Setiap satu tu sebenarnya satu cerita ringkas. Cerita pasal macam mana alam ni terbina, satu item pada satu masa. Sekarang, anda dah tahu asas bahasa ni. Jadi persoalannya, kisah apa pula yang anda nak bongkarkan lepas ni?